nak post-post puji kau punya Perdana Menteri ke, puji kau punya mufti ke, puji kau punya sultan ke, aku tak peduli. Faham? Tak ada kena-mengena dengan aku. Yang aku punya konten ni, kalimah Allah dihina, syariah dihina, Nabi dihina, Quran dihina, hukum agama ni dipelawak-pelawak kan. Komo dekat mana? Faham? Faham beruk? Yang itu yang aku persoalkan. Aku pun sama hari ni tak peduli politik. Ni PM ni bagus lah apa, semenjak ni lah apa semua ni, semenjak tu dulu tak ada macam ni lah, sekarang macam ni. Itu kau punya pasal lah. Kau nak jilat ke, kau nak apa ke? Ha? Kalau Perdana Menteri kau boleh terjemahkan Quran pelbagai jantina. Ha? Atrafu mastatatum. Ha, ulama Mesir. Ulama Mesir tu tolong Palestin ke? Munafik. Ha? Dia tolong ke? Mesir tu tolong ke orang Palestin? Tak tolong kan? Sebelah dia je kan? Kau nak dengar dia macam ulama cakap. Lek trafu apa dia? Trafu apa? Mastatatum. Ada aku kisah ke? Kan aku cakap, aku tak peduli. Kau nak belajar UiTM, nak penuhkan Cina, India dalam tu, pergi belajar. Ada aku komplain? Ada? Kau nak apa? Sekolah bantuan Cina? Juta-juta, bilion-bilion masuk. Last sekali korang salin korang punya kroni dalam tu. Gunakan krani sekolah tu. Transfer duit korang masuk akaun korang. Ada aku peduli ya? Kau nak jilat jubur dia apa? Ada aku kisah. Tapi aku malu tengok dia dengan bini-bini Perdana Menteri orang lain. Habis semua. Dengan salam tak lepasnya. Nak cakap belaga pipinya. Sampai orang bodyguard pun dah aku pijak juga orang ni, Mamat ni. Cuma tengok yang tu je. Yang aku nampak dia karaoke. Oh, Azijah. Lepas tu pakai ni kain ni lempang bunga, kalung bunga India punya. Dia pun itu yang aku nampak. Cakap korang nak, tengok ni bagus buat ni, buat kios apa semua bagus. Buatlah satu kios 30 juta ke apa ke. Aku ada kisah. Sekarang aku punya ni tak sama macam Komo. Aku punya syariah, agama, apa semua, mereka ni jadi setan bisu. That's all, full stop. Faham babi?